Hello, hi, assalamualaikum guys. Welcome back to Adak Channel. Guys, so hari ni aku nak unboxing satu kereta fantasi, iaitu Driftstar. Kereta dia guys. Kereta dia memang cantik, sebabnya dia punya corak dia tu kan, ni tulisan Jepun ke tulisan Cina kan? Tulisan Jepun lah kan. Cantik, warna macam hijau Petronas macam tu. Cewa. So dia Driftstar ni antara kereta, kalau kita main dekat track dia laju lah. Salah satu kereta yang laju. So korang kena dapatkan kereta ni. Kereta ni dah lama dah. Nasib lah kalau ada lagi, korang tengok kat link kat bawah yang aku dah sediakan. Alright, so jom kita unboxing kereta ni. Driftstar. Alright. Okay guys, kereta ini kita nak unboxing, kita nak crackkan Driftstar. Okay, dia adalah SW Drift Driftstar guys. Ini kalau lomba ni laju ni kereta ni. Okay, so jom kita unboxing. Bismillah. Alamak ni. Wow, ini kereta fantasi yang cantik guys. Tengok color dia guys. Bahagian tepi dia, tingkap dia warna kuning. Sport ring belakang dia warna pink. Sport ring depan dia warna putih. Dan ada tulisan Jepun ni aku rasa ni. Ke tulisan apa ni? Okay. Kereta dia rendah betul kereta dia. Oh, ini steering belah kanan. Oh, jarang sekali kita jumpa steering belah kanan. Okay, ni bahagian atas hood dia. Oh, ada logo Hot Wheels. Cantik lah kereta ni. SW GRFX. Cantik lah. Dia punya stiker atas ni, dia punya bumbung pun pelik sikit. Macam ada tangga pendek macam tu. Okay, ni bahagian depan dia. Bahagian depan dia macam ni, simple je. Bahagian belakang dia guys pun ada corak juga. Corak yang cantik. Okay. Tengok dia punya belakang ni. Pelik betul. Kereta ni memang kereta pelik. So kita tengok dia punya casting tahun 2014 guys. Alright, so jom kita pergi letak dekat rak Hot Wheels kita. Alright, kita nak letak dekat belakang van ni lah. Kita letak di situ. Nampak ni guys, dah berabuk dah guys. Okay, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Assalamualaikum. Bye.